Ada tak kat sini yang pernah dengar legenda Tasik Dayang Bunting? Seperti lokasi tarikan pelancong yang lain di Pulau Langkawi, Tasik Dayang Bunting pun ada kisah legendanya yang tersendiri. Tasik ni diberi nama Dayang Bunting kerana ia terletak di tepi sebuah bukit yang dikatakan menyerupai perempuan mengandung yang sedang berbaring. Mengikut legenda, dikatakan pada zaman dahulu ada seorang puteri kayangan yang bernama Mayang Sari yang suka turun dan mandi di tasik tu. Ada juga versi yang kata Mayang Sari ni orang bunian, bukan puteri kayangan. Tapi untuk versi yang Nas cerita ni, Mayang Sari ni puteri kayangan. Pada satu hari ada seorang putera raja yang bernama Mak Teja yang ternampak Mayang Sari mandi di tasik tu. Mak Teja telah jatuh hati pada Mayang Sari, tapi dia tak berani luahkan perasaan dia pada Mayang Sari. Jadi, Mak Teja pergi berjumpa dengan seorang petapa tua di dalam hutan dan Mak Teja minta petapa tadi ajarkan pada dia cara untuk buat Mayang Sari balas cinta dia. Petapa tu pun bagi tahu pada Mak Teja yang dia kena cari ikan duyung dan tadah air mata ikan duyung tu dan sapukan air mata tu ke seluruh muka dia. Dengan cara ni, bila Mayang Sari tengok muka Mak Teja nanti, Mayang Sari akan jatuh cinta pada dia. Mak Teja pun buat apa yang disuruh oleh petapa tadi dan hasilnya dia berjaya berkahwin dengan Mayang Sari. Tak lama kemudian, Mayang Sari mengandung, tapi sayangnya anak Mayang Sari telah meninggal dunia 7 hari selepas anak tu dilahirkan. Dikatakan ini adalah balasan terhadap Mak Teja kerana dia telah menggunakan tipu helah untuk mendapatkan cinta Mayang Sari. Mayang Sari berasa sedih dengan kematian anaknya dan dia membuat keputusan untuk naik semula ke kayangan. Sebelum tu, Mayang Sari telah menyemadikan jasad anaknya ke dasar Tasik Dayang Bunting. Dikatakan Mayang Sari juga telah memberi sumpah yang air tasik tu akan menjadi ubat bagi perempuan atau pasangan suami isteri yang tak boleh mengandung atau belum ada anak. Tapi yang beragama Islam tak boleh percaya benda-benda macam ni tau, risau jadi syirik. Kita tak boleh percaya benda-benda macam minum air tasik itulah punca dapat rezeki anak. Kita tak boleh percaya benda-benda macam tu. Kisah ni sekadar cerita rakyat, kisah dongeng untuk hiburan orang zaman dahulu dan diturunkan dari mulut ke mulut. Orang dulu-dulu pun macam kita juga, ada yang suka berangan. Cumanya zaman moden ni ada yang berangan sampai keluarlah movie, keluarlah novel macam Harry Potter, Twilight macam tu. Hasil berangan lah tu.